Hai korang, sayalah Abang Cool. Atas permintaan ramai, video ni saya tujukan kepada haters. Takkan tengok Abang Cool warna kuning dah koyak. Tonton video ni sampai habis. Jangan lupa subscribe, follow saya, komen, like dan yang paling penting, repost video ni. Apa-apa pun saya nak ucapkan terima kasih dekat korang. Korang memang luar biasa. Video semalam saya post baru 30 minit. Korang dah beribu-ribu tengok. Saya sebenarnya tak kisah pun kalau korang tak setuju dengan video saya. Sebab dalam politik, beza pendapat tu biasa. Tapi yang luar biasa tu, bila setiap hari kata tak suka, tapi setiap hari yang hadir paling awal, korang lah. Saya nak pesan satu je. Sebab saya kesian dekat korang. Jangan bagi orang yang korang tak suka mengawal emosi korang. Jaga tekanan darah korang. Kalau rasa video saya mengarut, scroll aja. Tak berdosa pun. Tak perlu paksa diri tengok sampai habis semata-mata nak marah. Hidup ni dah cukup banyak komitmen. Jangan tambah lagi satu jawatan. Pemerhati tetap akaun saya. Kalau nak kritik, kritiklah dengan fakta. Kalau nak berbeza pendapat, saya hormat. Tapi kalau datang semata-mata nak marah, saya harap korang jumpa juga kandungan yang buat korang tersenyum hari ini. Tujuan politik sepatutnya memperbaiki negara, bukan merosakkan hari kita. Terima kasih kerana menonton. Yang menyokong, saya hargai. Yang membangkang dengan beradab, saya hormati. Yang masih menonton, walaupun kata tak suka, nampaknya kita memang susah nak berpisah. Akhir sekali, kalau tak suka, jangan paksa diri. Kesihatan mental lebih penting daripada menang di ruangan komen. Terima kasih haters sekalian. Korang memang tak pernah gagal jadi penonton paling setia. Semoga jumpa di video-video akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye.